Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Booster Ramadan terbitan Think Quran. Untuk siri kali ini kita terpaksa mengambil surah Al-Qadar yang mungkin asalnya akan ada beberapa surah dulu baru jumpa Al-Qadar. Tapi memandangkan kita perlu mengutamakan sebab kita berada pada pertengahan Ramadan, kita nak cerita dulu tentang surah Al-Qadar, nanti kita akan lompat baliklah. Kita akan sambung balik dengan surah-surah yang asalnya berada di hadapan daripada surah Al-Qadar. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu beribadah pada malam itu lebih baik, lebih daripada 1000 bulan. Ganjarannya besar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun beserta dengan malaikat Jibril sendiri. Semua malaikat turun pada malam tersebut dengan izin Tuhannya untuk mengaturkan semua urusan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah kekal malam Al-Qadar itu sehingga terbit fajar, sehingga waktu subuh. Daripada maghrib sampai ke subuh. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Surah yang penting sekali kita dalam Ramadan untuk kita fahami. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama. Saya mungkin cuba untuk terangkan dengan dua makna. Makna pertama Lailatul Qadar iaitulah kadar ganjaran yang Allah nak berikan kepada mereka yang beramal ibadah di dalam Ramadan terlalu besar, terlalu banyak. Sehingga digambarkan melebihi daripada 1000 bulan. Boleh jadi 10,000 bulan, 20,000 bulan. Ikut tahap keikhlasan, keimanan, keilmuan yang ada kepada seseorang ketika melakukan amal-amal kebajikan dan dipersembahkan kepada Allah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, malam Al-Qadar iaitulah malam penentuan segala takdir yang telah ditentukan oleh Allah pada masa yang sebelum itu. Allah dah tentu dah segala kebaikan dan keburukan pada diri kita semenjak azali. Dulu lagi Allah dah tulis, dah plan siap dah kehidupan kita. Maka pada malam Al-Qadar, setahun daripada tahun ini sehingga ke depan, setahun pelaksanaan apa yang nak berlaku kepada diri kita, dari sudut pelaksanaan, adakah kita akan berjaya ataupun tidak, kita akan mati ataupun hidup, kita akan sakit ataupun sihat. Maka apabila malam Al-Qadar tiba, kita menadahkan tangan, Ya Allah, berilah kebaikan kepadaku, panjangkan usiaku dalam kebajikan. Ya Allah, berilah rezeki padaku yang melimpah ruah, yang diberkati. Ya Allah, jadikanlah aku baik. Minta yang baik-baik saja kepada Allah. Allah akan tukar segala plan yang tidak baik dalam hidup kita sehingga menjadi yang baik-baik. Insya Allah, setahun akan datang kita akan bertemu dengan kebaikan demi kebaikan. Insya Allah. Itu dua makna Al-Qadar, malam Al-Qadar. Betapa besarnya malam Al-Qadar sehingga didatangkan satu surah khusus yang menceritakan tentang malam Al-Qadar yang hanya berada di dalam Ramadan, yang mengajak umat Nabi SAW, marilah sama-sama kita berebut. Bulan Ramadan bukan bulan shopping. Bulan Ramadan bukan bulan kita nak berhias. Bulan Ramadan bukan kita nak memikirkan soal dunia semata-mata. Tapi jangan lupa, bulan Ramadan adalah bulan tingkatkan amalan kita, kebajikan kita, hubungan kita dengan Allah, agar kita mencapai matlamat utama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti difirmankan dalam ayat 183 suratul Baqarah. Di akhir ayat Allah berikan kefarduan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Ramadan dapat mendidik kamu menjadi manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.